Salam, ada tak tips dapatkan pasangan yang soleh? Nak cari jodoh takut salah pilih. Tips dapatkan pasangan soleh. Kita boleh bagi tips yang panjang dan juga tips yang pendek. Kalau orang yang sanggup tunggu untuk tips yang panjang, dia boleh tonton video sampai habis. Tapi kalau yang tak sanggup tunggu, kita akan bagi tips yang pendek dan lepas tu dia boleh swipe. Kalau lelaki, dia buat doa, Ya Allah, kurniakan aku pasangan yang solehah. Kalau perempuan, dia buat doa, Ya Allah, kurniakan aku suami yang soleh. Jadi ini tips yang pendek. Buat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tips yang panjang untuk kita berusaha dapatkan pasangan yang soleh ataupun solehah, kan kita kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan soleh dan solehah. Soleh dan solehah ni merujuk kepada orang yang bertakwa, orang yang mendirikan segala kewajipan dan meninggalkan segala yang haram. Ini kita kata orang yang soleh. Orang bertakwa ni orang yang soleh lah, yang baik. Maka tidak boleh tidak dalam kita nak mencari calon untuk diri kita, nak dapatkan pasangan yang soleh ataupun solehah, kita sendiri kena ada kayu ukur bagi menentukan perkara tersebut. Bahasa mudah kita kata, kita sendiri ni kena belajar fardu ain lah. Kita kena menekuni ilmu akidah, kena belajar ilmu fiqah, kena belajar ilmu tasawuf yang wajib. Fardu ain ini semua orang kena belajar. Jadi kalau kita sendiri pun tidak menekuni ilmu fardu ain, macam mana kita nak ada kayu ukur nak tentukan orang tersebut yang kita nak approach, yang kita nak dekati ialah orang yang faham agama ataupun tidak. Dan bila kita sebut tentang faham agama ni, bukanlah maksud kita ni mesti cari ustaz ataupun ustazah sahaja untuk kita jadikan pasangan hidup kita. Kalau kita sebut tentang asas, semua orang wajib belajar fardu ain dan banyak kerosakan dalam rumah tangga kerana orang mengabaikan pengajian fardu ain. Maka bila kita kata fardu ain ini, benda yang asas, semua orang kena belajar. Dia tak tertakluk pada ustaz-ustazah semata-mata. Jadi boleh saja seorang mekanik, dia seorang yang bertakwa kerana dia dirikan segala yang wajib dan meninggalkan segala yang haram. Dan boleh jadi kalau orang tu bekerja sebagai pustakawan, boleh jadi dia bekerja sebagai nurse, boleh jadi dia bekerja sebagai kontraktor pungut sampah, tetapi dia menjaga segala yang Allah Ta'ala fardukan dan tinggalkan segala yang haram, maka dia bertakwa. Jadi bertakwa ni dia tak khusus bagi ustaz ataupun ustazah. Siapa yang jaga yang wajib dan tinggalkan yang haram, dia bertakwa. Maka pekerjaan tu kita letak tepi dulu. Kerana Allah Ta'ala jamin dalam Al-Quran, siapa yang bertakwa kepada Allah, iaitu yang jaga segala yang wajib, tinggalkan yang haram, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Dan Allah akan rezekikan dia daripada sumber yang dia tak sangka-sangka. Maka kalau menurut pandangan saya lah, kita bab kerja tu, selagi mana pasangan tu, kalau kita ni lah seorang perempuan nak cari bakal suami, selagi mana lelaki tu kita nampak dia bertanggungjawab dalam urusan mendapatkan nafkah bagi keluarga, dan dia juga menjaga perihal yang fardu dan meninggalkan yang haram, apa-apa pekerjaan yang dia kerja pun, dia orang yang bertakwa. Dia niaga pisang goreng tepi jalan ke, dia meniaga pasar malam ke, dia wireman ke, dia kontraktor yang tukang trim pokok-pokok dekat jalan ke, dia yang tukang turap jalan ke, apa-apa kerja tak ada masalah. Selagi mana orang tu bertakwa, insya-Allah Allah akan beri dia jalan keluar dan akan dicukupkan rezeki bagi dia daripada sumber yang dia tak sangka-sangka. Sebab tu kita katakan, bertakwa ini dia bukanlah khusus bagi ustaz-ustazah. Tak semestinya bila kita kata carilah pasangan yang bertakwa, yang soleh. Bukan maksudnya ustaz ataupun ustazah yang boleh kahwin. Siapa-siapa yang bertakwa, maka kita jadikan dia pasangan hidup kita. Dan orang yang telah belajar ilmu fardu ain dan dia faham agama, orang macam ni andai kata ada kekurangan pun pada pihak dia, kita tegur dia kerana Allah, insya-Allah dia boleh terima kerana Allah. Kerana kefahaman agama yang ada padanya itu akan menjadikan dia ini mudah untuk dibentuk. Maka kita katakan kefahaman agama yang baik ini sangat membantu seseorang itu menjalani bahtera rumah tangga. Kalau ada kekurangan, kita tegur kerana Allah, insya-Allah kerana Allah juga dia terima. Tetapi tak dinafikanlah manusia ni ada banyak ragam. Bukan semua kita boleh ubah seseorang. Ada perkara juga Allah Ta'ala takdirkan yang kita kena bersabar dengan kekurangan dia. Dan dari situ juga Allah Ta'ala kurniakan kita ganjaran daripada sabar yang kita buat. Kita cuma boleh berusaha. Maka kalau kita nak gabungkan kedua-dua tips, kita sendiri kena belajar ilmu agama fardu ain, mantapkan kefahaman yang asas dalam agama kita. Kita sendiri kena tahu apakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sendiri kena tahu tentang ibadah kita yang wajib kita buat. Dari situ kita boleh nilai orang yang kita nak jadikan pasangan, adakah dia ini sesuai bagi kita ataupun tidak. Dan tambahan daripada tu, kita pun buat doa, semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita jodoh yang terbaik bagi kita. Kita minta Allah Ta'ala kurniakan kita suami soleh ataupun isteri yang solehah. Maka itulah tips yang boleh saya kongsikan. Semoga ia memberi manfaat kepada kita. Barakallahu fikum.